Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Hafiz bin Abdul Kadir untuk pertama kalinya. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan dua orang tetamu sempena bulan kaunseling 2025 peringkat Kolej Kemahiran Tinggi Mara Kuantan. So dengan tema Santuni Emosi Sejahtera Insani. Baiklah, kita akan secara santai. Okay, hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang cukup dekat di hati kita pada hari ini, iaitu lara si buli. So kita selalu dengar kisah mangsa buli, tapi jarang kita dengar dua sisi, iaitu si mangsa dan juga si pembuli. So dalam episod kali ini kita nak faham kenapa buli ni berlaku, apa yang dirasai oleh mangsa dan juga pembuli, dan macam mana kita nak atasi masalah ini dari terus berlalutan dan menjadi barah kepada masyarakat kita pada hari ini. Baiklah, untuk bersama-sama kita pada hari ini, kita ada dua orang panel. Di sebelah saya adalah yang berbaju warna pink ni, kita panggil sebagai Kak Faiza lah. Berumur berkhidmat selama sudah 16 tahun berkhidmat sebagai kaunselor. Merupakan kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia, merupakan ahli Persatuan Kaunseling dan juga Psikologi MARA, mempunyai diploma pendidikan dalam bimbingan dan juga kaunseling daripada UIA, ijazah kaunseling AM, master bimbingan dan kaunseling daripada OPSI, dan kemahiran beliau adalah kemahiran terapi stres. Selain daripada itu, leadership dan juga motivasi. Beliau juga merupakan panel jemputan lara si buli TVS, pernah memenangi anugerah perkhidmatan cemerlang MARA 2017 dan 2024, merupakan panel kaunselor di SUK Pahang dan juga pentauliahan ujian psikologi personality TAGMA ataupun TASHMA. Selamat datang Faiza. Ya, terima kasih. Baiklah, untuk panel kita yang kedua, berbaju kuning ceria kita pada hari ini, kita panggil dia sebagai Kak Nur Zahura Zakaria. Pengalaman beliau 15 tahun sebagai kaunselor, 6 tahun sebagai PPI. PPI apa? Pegawai Perhubungan Industri. Pegawai Perhubungan Industri. Merupakan kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunseling Malaysia, ahli Persatuan Kaunseling dan juga Psikologi MARA, mempunyai ijazah kaunseling daripada Universiti Malaya, mempunyai master bimbingan dan kaunseling di UPSI, dan kemahiran beliau adalah art terapi dan juga pengurusan stres. Wah, dua pengurusan stres. So nampak ceria je pada hari. Timbalan Presiden Pekan MARA Zon Timur pernah memenangi anugerah perkhidmatan cemerlang 2008 dan juga 2014, dan juga anugerah kaunselor terbaik MARA 2016. Baiklah. Okay, macam mana dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu lara si buli. Okey lah. Kita nak tanya kaunselor kita, Kak Zahura. Boleh saya panggil Kak Zahura ke? Boleh, tak ada masalah. Okey. Apa sebenarnya definisi buli? Ada orang cakap kan, buli ni ejek. Wah, kau ni GMOK lah, kau ni apalah. Lepas tu tumbuk lah, lepas tu mendatangkan kecederaan lah, lepas tu ejek. Apa sebenarnya definisi buli itu sendiri sebenarnya? So, salam sejahtera. Assalamualaikum kepada semua yang berada di TikTok Live dan juga kawan-kawan ataupun pelajar di KKTF Kuantan ni. Okey, bila kita sebut pasal buli, ianya merupakan satu perbuatan yang menyakitkan orang lain. So, bila kita sebut orang lain tu, maknanya ada si A yang berperanan sebagai pembuli dan ada si B yang berperanan sebagai mangsa buli. Okey, menyakitkan dari aspek mana? Aspek pertama adalah segi fizikal. Yang kedua adalah dari segi psikologi. Bila kita sebut psikologi, dia mestilah melibatkan emosi dan dia mesti melibatkan mental. Okey, so cukup setakat itu. Definisi yang ringkas tapi memberi makna dan moga memberi kefahaman kepada orang ramai bahawa bila kita sebut buli adalah perkara atau perbuatan yang menyakitkan hati. Menyakitkan orang lain lah, bukan hati saja. Fizikal ke, emosi, pemikiran, itu adalah definisi buli. Maksudnya terkesan lah dari segi fizikal dan juga mental dua-dua lah kan? Sangat-sangat memberi kesan. Bila especially kepada mangsa buli itu. Okey.
Stop kat situ dulu. Stop di situ. Okeylah, kita tadi cakap stop dah sampai tu sebab kita kat sini kita ada Kak Faizah kita merupakan juga seorang mangsa buli dan beliau juga pernah menjadi pembuli. So kita sebenarnya walaupun kita gelak-gelak ni, tapi perbincangan ni adalah satu perbincangan yang sangat serius lah sebenarnya. Okeylah, kita nak tanya kepada Faizah lah. Faizah, jahat kan membuli ni kan? Betul, setuju dengan saya? Setuju. Okey. So, apakah perasaan pertama apabila diri tu dibuli? Cuba ekspresikan. Perasaan pertama apabila dibuli jadi mangsa buli. Perasaan pertama pada waktu tu saya sangat marah, takut dan sedih. Dia lama-lama bila perasaan itu dipendam-pendam, dia lebih kepada berdendam gila. Tapi saya lebih kepada takut lah, banyak kepada takut. Saya jumpa orang yang membuli saya akan lari, takut. Tapi kadang-kadang lari pun kena juga kan, macam tu lah. So lebih kepada takut lah sebenarnya. So dibuli tu pada umur waktu? Sewaktu sekolah rendah, sewaktu saya berumur 7 tahun sampai saya berumur 9 tahun. Lebih kurang 3 tahun lah. Okey, Kak Zahura, kita dah nampak sejak umur 9 tahun sekolah rendah lagi dibuli. Ya, sekarang dah tahun 2025 masih lagi memberi kesan. Pada waktu dan ketika itu apabila ia dibuli, sepatutnya dan sewajarnya apakah langkah yang boleh diambil jika terasa diri tu dibuli? Kalau tengok pada peristiwa Faizah tu tadi, kita nampakkan bahawa buli ini bukan sekali sahaja berlaku dan terus kita kata oh ini buli. Tapi kalau tengok pada peristiwa yang berlaku pada Faizah, dia berulang-ulang kali daripada umur 7 tahun, daripada umur 8 tahun, sekolah menengah, dibuli dan terus dibuli. Maknanya kita katakan bahawa buli ini adalah tingkah laku menyakitkan yang berulang-ulang dan memberi kesan kepada mangsa itu sendiri, especially emosi dia. Kalau kita tengok mangsa-mangsa buli ni kan, kebanyakannya yang kita jumpa mereka mempunyai self-esteem yang rendah, self-confidence yang rendah kan, malu nak ke depan, komunikasi kurang kan, asyik nak menyendiri, rasa diri itu tak hebat dengan orang lain. Inilah kesan-kesan mangsa buli ni yang berlaku. Setuju? Setuju. Okey, jadi apa yang perlu dibuat untuk mangsa buli? Bila anda rasa dan sedar bahawa buli ini mengganggu emosi, fizikal dan kehidupan harian anda, terus mendapatkan sokongan daripada siapa? Support system. Dekat sekolah, daripada guru disiplin, daripada especially counselor. Kan kita bercerita, ataupun kalau rasa terancam sangat tu, bolehlah kita membuat pengaduan ataupun laporan ke, sekarang ni pun ada JKM menyediakan talian 15999 untuk mereka yang menjadi mangsa buli. 1599. Okay, so sekarang ni pun di peringkat sekolah pun memang ada talian hotline yang dibina oleh KPM untuk membuat aduan kepada mangsa, untuk membantu mangsa, untuk meluahkan atau melaporkan. Kalau diorang malu lah. Ya, janganlah tunggu serius dulu baru kita nak bertindak. Kita takut benda ini berlaku dan terlambat untuk membuat tindakan. Okey, kalau berlakunya buli tu, kita boleh call 1599 ataupun kita dapatkan bantuan daripada kaunselor, ataupun kita boleh dapatkan support system. Okey, itu adalah satu cara yang bagus. Tapi kan kadang saya ada juga borak dengan, contohnya dengan anak saya sendiri, dengan student-student sendiri. Dia akan cerita, sir tahu tak, diorang buat ni, sebenarnya diorang tu dibuli, tapi diorang tak tahu pun sebenarnya diorang dibuli. So apa komen Faizah sebenarnya? Sedar tak diri tu dibuli sebenarnya? Ke tak sedar? Ke bila sedar? Ke dah kena tampal 18 kali, oh aku dibuli? Baru sedar dibuli. Baru sedar dibuli kan. Macam mana? Saya sebab buli ni banyak jenis. Pada waktu media sosial, pada zaman saya dulu media sosial ni tak ada. Tak ada telefon, cuma telefon, pakai telefon awam sahaja yang ada. Jadi buli ni lebih kepada buli dari segi kata-kata, ejekan, perbuatan, fizikal, dan dia boleh memberi kesan sama juga macam kalau buli ikut media sosial sekarang pun sama. Buli cyberbuli. Memberi kesan dari segi emosi dengan psikologi, dia punya fizikal juga. Macam saya dulu,
Dari segi fizikal, biasanya mereka akan, dia orang tak tumbuk saya. Masa jadi pembuli baru saya tumbuk orang. Masa tu saya kena macam, kalau Sorry. apa kita dari segi masa saja dulu kan. Masa saya dibuli hari tu, saya ingat sampai sekarang, ibu kaki saya tu, Ibu jari kaki? Jari kaki tu kena kepit tau. Dia orang guna pengepit, saya tak tahulah pengepit jenis apa. Dia orang kepit, dia orang pijak kaki saya sampai biru tau. Sampai biru, saya dalam pun terhinjut. Lepas tu kalau dari segi kata-kata tu kurang. Dari segi cubit tu selalu. Cubit tu sampai lebam, sampai saya takut nak pergi kelas. Kalau saya masuk kelas ke, memang akan ada kesan lebam. Sebab si pembuli ni, dia duduk je kat sebelah saya macam ni, dia cubit buat-buat. Dan yang membuli tu semua yang cantik-cantik, yang handsome tau. Yang bully saya tu. Saya jadi macam takut, geram, dan saya rasa macam, kenapa mesti aku yang kena bully? So sedar tak dibuli sebenarnya? Sedarlah jadi masa bully tu. Tapi saya takut nak bagi tahu parents ataupun cikgu. Saya takut. Pada waktu ketiga itu tak dapatkan support system macam pada waktu itu saya keseorangan. Sebab saya tak bagi tahu cikgu. Saya takut nanti cikgu mesti depend pada budak-budak cantik, budak-budak pandai. Ada bias lah kat situ. Ada bias kat situ. Saya nampak kat situ lah. Tapi yang tu dari segi pemikiran saya tak maklum kepada cikgu. Tapi saya rasa macam tu, perasaan saya sendiri. Okey. Ya. Terima kasih. Okey, kita dah nampak kesan dari segi psikologi apabila menjadi mangsa buli. Okey. Dan pada pembacaan saya, dia akan memberikan kesan psikologi yang mendalam. Kalau dianya berlarutan sehingga contohnya sampai 2 minggu dan ke atas, perlu dapatkan rawatan daripada pakar dan sebagainya. Okey, apa langkah yang pihak unit kaunseling, bimbingan dan juga kaunseling yang boleh ambil jika pada waktu ketiga ataupun pada waktu ketiga ini sekarang ni, jika kita dibuli dan kita jumpa kaunselor? Macam mana untuk mengelakkan dia jadi berlarutan yang berpanjangan? Okey, faham. So macam yang kita katakan tadi, bila dah jadi mangsa buli ni, maknanya emosi kita dah tak tenteram, kita akan rasa tak ada kawan, macam-macam lah perasaan diri tau, tak ada kawan. Tak ada kawan orang. Betul. Jadi so sekarang ni apa yang langkah-langkah yang perlu kita buat, especially kepada pelajar-pelajar lah kita tahu bahawa bila kita dibuli ni akan rasa takut nak buat laporan, takut nanti bila kita buat laporan, kita balik ke asrama atau kita jumpa dengan pembuli tu akan buat balik lagi teruk daripada yang tu. Jadinya sekarang ni kita kata sama ada kita nak berada dalam lingkungan kesakitan tu terlalu lama ataupun kita nak keluar daripada kepompong tu. Semuanya adalah kepada pilihan kepada mangsa buli tu. Kan contohnya Faizah, dia ada pengalaman berapa lama dia menanggung di masa buli sebabnya dia tak react. Apa yang perlu aku buat? Nak jumpa siapa? So dia ada stigma, takut nanti aku kena lebih teruk daripada tu, nanti aku tak ada kawan apa pun. Buangkan stigma itu yang merosakkan diri anda sendiri. Now fokus kepada diri kita sendiri. Kita nak keluar ke atau tidak dalam keadaan terus menjadi mangsa buli. Kalau kita rasa kita tak selesa dalam suasana tu, kita yang harus bertindak dan terus berjumpa dengan kaunselor ataupun support system yang lebih kita percaya macam ahli psikologi, ataupun kalau tak nak dalam lingkungan kita boleh jumpa dengan banyak kan kawan-kawan yang boleh dipercayai kan, especially mak ayah kita. Kadang-kadang mangsa buli ni tak payah nak cerita dengan kawan-kawan, dengan mak ayah dia sendiri pun dia tak nak. Sebab apa? Dia takut nanti mak ayah pergi kat sekolah jadi panjang cerita. Betul. Jadinya sekarang ni kita hentikan stigma bahawa kalau kita jadi mangsa buli, bila kita buat laporan, kita akan kena lagi teruk. Buang stigma itu. Anda tidak akan berubah, melainkan anda bertindak untuk keluar daripada keadaan itu. Keluarlah kita daripada kepompong itu dan kita dapatkan support system daripada kaunselor, kawan-kawan ataupun keluarga ataupun sesiapa saja yang kita percaya. Setuju?
Okey, sebenarnya kan hari ni Faizah dia datang, dia bawa dua watak tau, yang dia sendiri alami, iaitu yang pertama dia jadi mangsa pembuli, yang kedua dia jadi pembuli pula. Okey, boleh ceritakan tak, dah jadi mangsa, lepas tu kenapa jadi pembuli pula? Jadi pelik kan, biasa mangsa je lah, pembuli-pembuli je. Okey, pengalaman saya bila saya jadi mangsa buli, seperti yang saya bagi tahu tadi, saya ada perasaan takut, marah dan satu lagi dendam. Wow. Sebab dendam itulah saya bangkit jadi pembuli, saya nak jadi kuat. Sebab pembuli ni dia kuat. Saya mengandaikan dalam pemikiran saya pada waktu itu pembuli ni kuat. Jadi saya nak jadi pembuli. So saya bangkit sebagai pembuli, saya cari geng-geng saya. Kebetulan memang ada geng. So saya adalah ketuanya. Apa nama geng tu? Saya tak ingat geng apa. Tapi kebetulan pada waktu itu saya duduk di kelas belakang sekali. Saya duduk di kelas belakang kali. Geng-geng saya ada yang kelas belakang, ada yang kelas pertengahan pun ada. Kelas depan tu tak ada. Jadi saya angkut geng-geng saya ni untuk buli orang lain pula yang saya lihat lemah. Orang yang duduk senyap, duduk diam, itu yang jadi mangsa geng saya. Dan mereka tak boleh lebih daripada saya. Dan bila saya jadi pembuli ni, apa yang rasa sebenarnya jadi pembuli? saya rasa sangat hebat. Sangat puas? Puas dan saya kuat. Rasa orang ada tengok lah kan, macam rasa macam dia lebih, kalau pembuli ni dia nak orang tengok tahu dia buat. Dia buli orang tu, dia nak orang tengok. Dia akan show. Wow. Tapi dia berkumpulan. Biasanya pembuli dia tak, Orang memang takut, memang kecil pegok. kan, biasanya kalau pembuli ni, ada tak orang buli seorang-seorang ke dia biasa, masa dululah zaman? Biasa dia akan ramai-ramai. Dan zaman sekarang pun sama, pembuli takkan pergi seorang kecuali pembuli cyber lah. So dia takkan buli fizikal seorang-seorang, dia takkan buli tutur kata seorang-seorang, tak ada. Maksudnya pembuli ni ada geng ramai-ramai, lepas tu dia cek orang lemah, lepas tu dia tumbuk, dia Dan bila saya jadi pembuli pada waktu itu dan saya rasa kuat, ramai yang dibuli oleh saya. Saya pancitkan motor, saya beli sampai berdarah, tumbuk orang. Kalau vandalism tu memang saya lah orang yang cikgu akan cari. Wow. Bila cikgu cari tu memang betul saya yang buat dan geng-geng saya yang buat. Dan yang jadi kepalanya memang saya lah. Panas itulah. Ada background agaknya. Pada waktu dulu lah, pada waktu itu, pada ketika itu. Dan bila masuk ke darjah 3, waktu tu umur 9 tahun, saya dah jadi pembuli pada waktu itu. Dan di sekolah saya, cikgu ni dah tak tahu nak buat apalah kepada saya ni. Faizah ni kenapa lah teruk sangat Kan? Sampaikan arwah ayah saya pesan dekat saya, kepada saudara mara, kepada kawan dia, kalau tengok anak aku buat sesuatu, bagi tahu je dia. Nak bagi hukuman ke apa, bagi tahu je lah. Jadi macam parent, tak apa, tak ada masalah apa parent. Tapi pada waktu itu saya nampak cikgu dan ambil berat pasal saya. Sebab cikgu dah tak tahu nak buat apa. Lastnya ada seorang cikgu tu, Cikgu Harun, tak salah saya nama dia, dengan Cikgu T. Dia bagi tahu saya, dia tarik saya, Faizah, sekarang ni awak daripada kelas hujur, dia letak saya kelas atas sekali, kelas yang paling pandai. Kelas Melo paling pandai, kelas cempaka, kelas yang hujur. Saya duduk di kelas atas sekali, saya paling pandai, dengan tujuan untuk saya berubah. Tapi betul, cara cikgu tu betul. Sebab kalau kita tengok dari segi psikologi pun, seorang pembuli ni, bila kita tarik ketua dia, dah tak ada dah geng buli. Betul. Dan geng-geng saya, bila cikgu tarik ke situ, dah tak ada dah geng-geng pembuli, tak ada. Dia orang terhapus dengan sendirinya. Sebab cikgu dah akak saya jadi pengawas. Jadi setiausaha itu, setiausaha ini, banyaklah kena nak menulis itu, menulis ini, tak ada masa nak regi orang. Jadi banyak kerja cikgu buat pada minta saya. Jadi bila cikgu tarik saya kat situ, dia latih saya jadi pengawas, dia latih saya jadi ketua itu, setiausaha itu, setiausaha ini. Okey, saya nak awak masuk program ni, saya nak awak pergi join aktiviti ni, saya nak awak pergi lawatan itu, lawatan ini. Cikgu sanggup bayar untuk saya pergi lawatan dan sebagainya. Okey, faham. Okey, terima kasih. Jadi tak sempat ruang untuk itu. Ya Allah, bayangkan dalam kelas yang cerdik pandai tu, saya tak tahu nak buat apa. Saya jadi bila tahu, sebab semua orang nak tengah baca buku. Semua orang pula buku ni. Saya pandai kanan, pandai kiri, tapi diorang tak boleh saya lah sebab diorang budak pandai. Diorang just tengok je saya duduk kat belakang sekali. Saya pandai kanan, pandai kiri. Waktu rehat pun diorang tak keluar sebab diorang baca buku. Saya biasa waktu rehat lah saya akan buli orang. Jadi saya tak tahu nak buat apa. Jadi pada waktu itulah
Orang kata saya dah slow tak bully orang. Dan memang stop kat situ. Memang saya tak bully dah. Macam tertarik yang dia kata tadi waktu rehat dia akan membuli orang. Dia mencari masa jugalah sebenarnya waktu untuk rehat beli. waktu pagi sebelum loceng berbunyi. Ya. Dan yang paling teruknya adalah waktu balik. Waktu balik, siapa yang lambat tu kita akan bully lah. Dan siapa yang kita rasa macam buat jahat dekat kita, sakit hati dengan kita, kita akan pancitkan tayar motor, belokkan handle basikal dia ke, macam-macam lagi lah kita buat. Okay, terima kasih Faizal. Nanti kita sambung lagi. Sambung lagi cerita dia nanti. Kita dah nampak kan Takut kan? Kak Zahura, kesan dia dari segi fizikal dan juga kesan dia kepada masyarakat. Kan? Kesian kepada mangsa buli. Sebenarnya kesian juga sebenarnya kepada pembuli ni. Sebab diorang ni dah jadi mangsa, lepas tu dia jadi pembuli. Dia macam satu penderaan psikologi dari emosi dan juga memberi kesan yang mendalam dan juga terkesan kepada semua orang. So saya rasa benda ni tak normal. Kak Zahra setuju dengan saya? Saya setuju. Sebab kalau kita tengok Afiq, faktor-faktor menjadi berlakunya bully ni, pertama adalah faktor keluarga dan juga individu itu sendirilah. Kalau kata Faizah kata tadi dia jadi mangsa bully dan akhirnya dia menjadi pembuli. Kenapa? Sebabnya ada rasa tak puas hati dalam diri dia. Ada benda yang tak selesai dalam diri dia. Dia cakap dendam tadi. Dia dendam. Dia dendam, rasa tak puas hati, dan bila dia menjadi senior, setelah melepasi zaman junior, so dia rasa this is peluang untuk dia balas balik apa yang orang buat kat dia. Walaupun dia tak buat kepada orang yang membuli tu, tapi sebab rasa tak puas hati tu, dia turunkan kepada junior dia. Tak apa, aku buat pula pada junior. Dulu aku kena bully kan. Jadi atas faktor individu tu sendiri. Betul. Okey. Yang kedua adalah saya kata tadi faktor keluarga lah, Afiq, kan. Kadang-kadang macam bila kita tengok kan dunia sekarang macam kesibukan mak ayah apa semua kurang attachment dengan anak-anak kan, bertegur, bertanya khabar macam mana sekolah hari ni apa semua, kurang kasih sayang lah kita kata, menyebabkan anak-anak mencari haluan dia sendiri. Sehingga kan anak-anak dah tak tahu dah mana yang betul, mana yang salah, mana yang perlu perbetulkan, mana yang perlu perteguhkan. Kan, yang tu kita nampak yang paling ketara faktor menjadi berlakunya bully ni. Yang kedua tadi saya tertarik, Faizah kata untuk menjadi untuk berlakunya bully mestilah dalam kumpulan. Dia tidak akan berlaku seorang-seorang. Yes, betul. Itu adalah faktor pengaruh rakan sebaya. Bila pengaruh kata, jomlah kita bully apa semua kan. So dia membina satu kumpulan, kekuatan tu di situ, dan dia secara tidak sengaja dia melantik seorang ketua. Dan bila ada ketua, adanya follower, dia mesti melibatkan kuasa. Betul. Bila dia rasa power sangat dalam sekolah tu, dia rasa dia hebat, semua orang takut kat dia. Semua orang tengok dia. Semua tengok dia. Bila dia berlaku bully, semua orang takut. Takutlah Faizah apa semua kan. So bila lagi banyak stigma, ketakutan orang tu, lagi power lah tim bully itu sendiri. Betul. Dan dia akan berdiri dengan sendirinya disebabkan oleh stigma orang keliling tu, kata takutlah dengan kumpulan tu, takutlah, dia selalu marah lah apa semua. Jadi makin power lah dia. Tapi bagaimana kita nak putuskan dan power dia tu melalui action kita lah. Proaktif, asertif, bagi tahu kepada mereka yang kita percaya. Kaunselor, saya memberi tekanan kat sini, kaunselor. Kerana individu ni lah yang boleh dengar, yang boleh membantu mangsa ini untuk bertindak dengan cara yang lebih positif dan keluar daripada zon yang kita tak selesa dengan dia. Okey, menarik sangat perbincangan kita pada hari ini. Tapi kat sini kan, kita ada dua orang kaunselor kat sini kan. So, pembuli dan juga mangsa sekarang hari ini jadi kaunselor. Okey, sebenarnya saya ada pengalaman. Sebenarnya saya ada pengalaman di mana saya tanya pelajar-pelajar yang bermasalah di sekolah dan juga pelajar di kolej, kita mengajar kan, kita tanyakan, awak ni ada masalah, kenapa tak jumpa kaunselor? Jawapan dia apa? Jawapan dia kan, saya tak naklah jumpa kaunselor, nanti habis ni diceritakan semua orang. So ada stigma macam tu. Ada stigma yang macam tu yang kita tak dapat nak buang. Sebenarnya
kalau boleh betulkan saya dan juga penonton-penonton kita yang tengok pada hari ni. Sebenarnya kaunselor ni, diorang ni ada lesen, diorang ni ada diorang punya protokol dan juga SOP. So betul ke lepas dah tahu cerita, contoh saya datang kan, cerita masalah, lepas tu akan cerita kat orang ke macam mana? Siapa nak jawab? Okey. Siapa lain? Kalau kata kita kata ciri-ciri kaunselor ni, kadang-kadang kita tengok amanah itu adalah sangat penting lah, kan? Sidik, amanah, tabligh, patonah, kata tu kan. Jadi amanah itu memang sangat penting, kerahsiaan dia. Dia kena jaga rahsia lah. Kena, mesti, wajib. Yes. Kalau kata dia tidak memegang etika itu, dia boleh dikenakan tindakan undang-undang. Full stop. Nampak tu. Sebenarnya kalau kita jumpa kaunselor, rahsia lah. Tak boleh sebab diorang ni memang berpegang kepada akta kerahsiaan tu sendiri. Satu lagi, macam bila seseorang jumpa kaunselor, mereka sebenarnya perlu tanda tangan satu borang yang dipakai kontrak kontingensi ataupun persetujuan terbayun. Wah, ni baru dengar ni. Itulah klien dengan kaunselor sama-sama akan tanda tangan persetujuan tersebut, di mana kaunselor klien membenarkan untuk kaunselor dia akan terangkan berkenaan dengan masa, berapa jam sesi, dari segi akta kerahsiaannya macam mana. Kita kaunselor berpegang kepada akta kaunselor 1998 lah. So dalam satu buku itu memang jelas dinyatakan segala apa yang telah diceritakan oleh klien tidak boleh dibawa keluar daripada bilik itu. Betul. Menjadi kerahsiaan antara klien dan juga kaunselor. Dan jika klien bersetuju, klien perlu sign dan kaunselor pun akan sign juga. So masalahnya tak adalah masalah rahsia tu lagi. So maksudnya kita boleh je jumpa kaunselor dan insya-Allah semuanya memang terjaga. So kita boleh buang dah stigma-stigma yang tak betul ni kan. Setuju kan? Stigma yang merosakkan kita buang. Sebab jauh-jauh. Sebab sekarang ni kita kena bantu diri kita sendiri, kita kena bantu keluarga kita untuk kita dapat satu kesihatan mental yang lebih baik daripada masa ke semasa. Untuk pengembangan potensi diri. Kalau kita tak buang benda tu, potensi diri kita tak terkeluar. Kita berada di takut itu sahaja. Akan terbantu dan berada di tahap yang sama sahajalah. Macam iceberg lah, macam iceberg. Berapa peratus jaminan ni? Sida. Saya 100%. 100%. Dengar tu. Kerahsiaan. Of course 100%. Okey tu. Kerahsiaan 100%. So lepas ni jangan takut jumpa kaunselor. Kita di setiap pusat, di setiap institusi ada kaunselor yang bertauliah. So jika anda menjadi mangsa, boleh dapatkan support system daripada kaunselor. Betul. Ya. Kita nak sambung balik. Tadi dia cakap dia jadi pembuli kan. Okey, sebenarnya kan kita nak tahu kan, kalau yang mangsa-mangsa buli dekat luar sana, pembuli ni sebenarnya dia bukan buat kerja seorang kan, dia berkumpulan kan. Kumpulan. Ada geng. Dia ada geng. Tak cari-carilah. Memang mereka ada geng. Dia tak berani seorang-seorang kan. Sebenarnya kalau dia seorang-seorang, dia pula dibuli. Sebenarnya pembuli ni pengecut kan. Betul. Pembuli ni sebenarnya pengecut. Dan dia memang penakut. Kalau dia tak bukan pengecut, kalau dia bukan penakut, dia tak buli orang. Dia buli sebab dia nak power tadi. Seperti Puan Zahra beritahu, memang dia perlukan power tu untuk tunjuk pada semua orang, aku macam ni. Aku berkuasa. Okey. Apakah perasaan bila jadi pembuli tu? Rasa macam sangat bangga. Tak ada pernah rasa bersalah pun. Dia cakap sangat bangga tu memang rasa bangga. Ya, kalau dia jiwa pembuli, mereka memang rasa sangat bangga jadi pembuli. Puas tak? Puas. Tapi nampak orang menangis tu rasa macam satu kepuasan, rasa tak ada rasa. Tak ada simpati, tak ada. Tak ada simpati, empati tak ada. Itu yang bahaya. Empati tak ada, simpati tak ada. Dan apabila kita dapat tangkap pembuli dan dihukum, itu yang sepatutnya terjadi. Tapi kalau tak dapat si pembuli ni, memang agak sukar lah untuk kita cari solusinya. Betul. Sebab pembuli ni dia takut apabila ada hukuman. Saya zaman sekolah dahulu, ni cerita kau kata cikgu pegang saya tau. Saya jalan seorang-seorang, cikgu pegang. Faizah, awak kan yang buat ni kursi ni cermin pecah, cermin dekat sekolah kan dia macam cermin apa panggil? Cermin apa? Penakut. Tingkat tu saya pecahkan dengan kursi kan. Faizah, awak kan yang buat dengan ni. Saya terkencing.
dalam seluar. Takut dah tu. Memang takut. Pembuli takut sebenarnya. Dia seorang-seorang. Ya. Sebab dia seorang-seorang. Ya. Dengar tu. Sebab seorang-seorang pembuli ni penakut. Okey, teruskan. Betul. Saya memang takut sangat-sangat Acah-acah dengan berani. hukuman. Kalau cikgu hukum saya, okey, Faizah, saya nak awak berdiri dekat depan perhimpunan tu kan. Saya nak kena banting tas apa ni, bendera tu kan. Tak ada beza. Bendera tu pun saya rasa takut. Bantilah hukuman apa sekalipun, sebenarnya pembuli ni takut. So anda yang di luar sana, cikgu-cikgu apa semua, bagi je hukuman, tak ada masalah pun. Pembuli dia tidak berdendam dengan orang yang menghukum dia macam tu, tak. Tapi dia berdendam disebabkan history dia dahulu. Macam saya berdendam sebab dulu saya pernah jadi masa buli. Sebenarnya kalau tak jadi masa buli, saya takkan jadi pembuli pun. Tapi langkah yang saya ambil untuk jadi pembuli itu adalah langkah yang salah sebenarnya. Betul. Sepatutnya saya kepada masa buli saya melindungi lagi orang supaya tidak dibuli. Tapi saya mengambil langkah untuk tunjukkan kuasa. Saya jadi pembuli pada waktu itu. Betul, bila kita jadi mangsa buli tu, apa yang kita buat adalah putuskan rantaian untuk menjadi pembuli. Betul. Macam cikgu saya buat tu lah, dia tarik saya bawa masuk ke kelas lain. Itu saya rasa satu langkah yang sangat bagus. Betul. Dan selepas saya masuk ke kelas tu, sampai ke darjah 6, cikgu bagi satu borang lagi pada saya. Saya nak awak masuk sekolah bersama penuh. Kebetulan walaupun keputusan saya tidak bagus, cikgu bagi borang kat saya, suruh saya isi semua masuk sekolah bersama penuh. Saya ikut je lah. Dan bila saya balik ke kampung saya, dalam keadaan saya dah bekerja pada hari ini, saya balik ke kampung saya, ada cikgu bertanya khabar, jadi orang juga ya awak sekarang ni Kan. maksudnya jadi orang dalam Alhamdulillah. konsep yang cikgu bagi tahu tu, daripada budak yang nakal, yang selalu menggemparkan sekolah, selalu vandalism dekat sekolah, pecah sana, conteng sana, conteng sini, jadi manusia jugalah yang berguna pada hari ini untuk membanteras buli. Kalau boleh kita nak, bukan setakat mencegah, kita nak buli tu daripada akar lagi, kita dah cantas dia, bukan daripada cegah sahaja. Okey, faham. So maksudnya kat sini, pembuli tu dia mesti buat ramai-ramai dan dia adalah pengecut. Pengecut kena cakap banyak kali. Pengecut, pembuli, pengecut, So pembuli. jadi masa-masa buli tu sila dapatkan khidmat nasihat yang sebaiknya lah sebelum ia menjadi merebak dan mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri. Kalau kita sebut langkah-langkah kepada orang yang kena buli, pertama apa yang mangsa ni perlu buat adalah betul. pertama, jangan cuba melawan. Kerana bila kita melawan ini, dia akan mengancam fizikal kita dan mungkin kita berada dalam bahaya. Tapi dia nak defend diri dia. Okey, tak perlu defend macam tu. Kenapa? Tindakan yang kedua adalah melaporkan. Okey, Tapi nanti orang cakap baru lah, kau ni lagilah dia. tak apa. Sebabnya kita dah membina jati diri kita untuk dikutuk apa semua tu. Bila kita dibuli, okey, teruskan mengambil langkah asertif dengan melaporkan. Jangan melawan. Sebab kalau kita melawan, kita seorang. Pembuli itu berkumpulan. Kita tak ada kekuatan untuk melawan, especially dari segi fizikal. Lapor pada siapa? Laporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau peringkat sekolah, mungkin guru disiplin, mungkin kaunselor, mungkin guru besar, mungkin warden dan sebagainya. Tapi yang tu saya rasa tengok situasi jugalah. Sebab masa saya jadi pembuli dulu, kalau ada orang yang melawan saya tak boleh dah, saya takut. Takut juga. Jadi saya rasa kita tengok situasi juga. Kalau situasi waktu kita buli orang, waktu saya buli orang tu, mungkin pada waktu itu masa melawan, saya dah tak buli. Memang saya tak buli dah. Waktu masa saya jadi takut. So saya cari masa lain yang memang dalam. Tapi masa itu pun Faizal seorang ataupun beramai. beramai-ramai. Kalau melawan tu tak takut lah. Kalau melawan tu saya biarlah je dia. So saya Okey. rasa takut. Seterusnya, step yang ketiga. Seterusnya adalah kalau kata melalui katalah ada bukti-bukti yang kita dibuli. Contohnya bukti fizikal, ada lebam, ataupun kalau kita kata buli cyber, ada mesej yang mengugut ataupun email dan sebagainya, Screenshot. screenshot kita hantar. Okey, selepas itu kita kita kata kita minta bantuan. Okey, especially parents mesti tahu bahawa anak dia menjadi mangsa buli. Parents mesti tahu itu adalah first support system. Yang kita dah kenal kan, mak ayah kita dah lama, mungkin kita hidup dah 20 tahun apa semua. Kita mesti memaklumkan kepada parents apa sahaja yang berlaku di
peringkat sekolah. Kira macam ni lah. So kalau itu kalau peringkat sekolah lah. Tapi kalau macam kita dari peringkat KKTM, budak-budak yang dah lepas 18 tahun ni kan ke atas. So macam mana dia nak laporkan pada siapa? Sebab mungkin dia dah rasa 18 tahun ke atas. So kebergantungan pada parent tu mungkin dah tak ada ataupun dah kurang. So macam mana? Apa yang dia boleh buat? Apa pelajar ni yang boleh buat? Apa yang boleh buat kalau tak nak ngadu dengan parent? Okey, kalau kata dah tak maksudnya dah tak nak mengadu dengan parent apa semua, sebab itu saya kata dalam organisasi institusi itu kita ada pihak yang memang diberi kuasa untuk membanteras kejadian buli ni. Dan pihak pengurusan institusi juga perlu membuat tindakan yang tegas. Tolak mungkin zero toleransi dengan si pembuli ni. Berlaku sahaja terus ambil tindakan tegas. Sebab tu dalam marah you touch, you go. Tak ada peluang kedua. Yes, saya memang sokong macam tu. So jangan ada toleransi kepada si pembuli ni, kerana sekali dia terlepas dia akan suka untuk berbuat kepada orang lain berulang-ulang kali dan memberi kesan. Saya tambah sikit lagi Hafid. Biasa kalau yang berumur 18 tahun kebanyakan yang malu pergi berjumpa kaunselor satu. Betul. Lepas tu nak jumpa parents pun mereka malu nak berjumpa. Yalah, sebab dah besar kan. Tapi kena ingat di awal perbincangan kita tadi kita bagi tahu apa dengan talian 159999. Tu bantu kan. Yeah. So kita cakap kat telefon je kan. Dekat telefon. Lepas tu mesti akan lega kan. Ya. Sebab dia tak kena kita tak perlu nak face to face kan. Betul. Okey, faham. Okey, sekarang ni tadi kita dah pergi konsep sekolah, konsep college. So dari segi situasi kita lah kan sebagai pekerja, sebenarnya kan kita bekerja-kerja ni, saya rasa mungkin ada di kalangan pekerja-pekerja kita sesama kita, mungkin dia pun rasa macam dibuli. Betul. Mesti ada perasaan tu. Okey, dia angkat tangan. Kenapa? Ada tu memang ada. Ada tu memang ada. Sebab kalau kita sebut pasal bully ni, dia ada beberapa kategori bully. Pertama adalah bully physical, memang itu kita kata jelas. Yang kedua adalah bully lisan. Kau macam mengejek, gelar, orang Kelantan kata gelar, screenshot. Buat status kan, lepas tu orang bully. Gambar yang memalukan, upload gambar member tengah memuak ke, hantar lepas tu memalukan member tu. Itu juga bully kan? Kategori bully. Tapi macam Afiq kata tadi, ada yang orang tak sedar, yang dia rasa macam okey je. Tapi sebenarnya bila memberi kesan kepada emosi dia, walaupun tidak fizikal, itu adalah bully. Okey. Memberi kesan rasa malu tu. Faham. Okey, saya dah dapat dah. Itu adalah anda dibuli. Tapi kadang kan kita nampak bila seseorang, kita dah rasa macam aku macam dibuli ni, tapi masih tak sedar lagi diri tu dibuli. Waktu bila masa kita perlu dapatkan bantuan ataupun support system? Kesan dari segi emosi. Biasa dia akan menjelaskan prestasi kerja. Contoh? Pasti kita contohnya daripada kita seronok untuk datang bekerja, kita rasa tak seronok. Asal je melangkah masuk ke pagar dah rasa macam down ke, huru hara, budak gulana, duk-dak tu. Kalau dah ada simptom tu lah, simptom lain? Simptom kalau kena buat kena buat kerja ramai-ramai yang berpasukan. Ataupun bila kita mengelak berjumpa dengan orang tu. Itu simptom yang mudah. Maksudnya bila kita terkesan dengan orang tu, lalu terus hari tu daripada tak nak jumpa dia, sebenarnya pergi kafe lah, pergi sebenarnya kita dah terkesan lah tu sebenarnya kan. Ya, betul. Pada waktu ketika itu kita kena dapatkan bantuan sokongan. Supaya kita, sebab ramai tak sedar ni sebenarnya kan. Yes, kadang-kadang benda itu membina stigma yang lagi negatif dan sehingga mengganggu prestasi kerja dan sebagainya. Jadi langkah awal bila kita sedar sahaja emosi kita tak stabil dan kita rasa tak selesa dengan keadaan itu, terus dapatkan support system daripada kaunselor, daripada kawan-kawan yang boleh dipercayai untuk kita cerita. Okey. Agaknya apa kesan jangka panjang kalau kita lambat dapatkan support system lah? Dari aspek pembuli dan dibuli. Apa agaknya kesan? Okey, kalau dari kita nak tengok kesan daripada kepada macam saya tadi lah, kesan jangka panjang saya jadi seorang pembuli bermula dengan perasaan adanya dendam, sakit hati, sedih dan tak ada support system kat situ. Dan kesan juga kita boleh lihat saya tak nak datang sekolah, kena ponteng. Setiap subjek. Kalau dari segi kerja dah tak nak datang kerja dah. Kalau yang bekerja tu memang tak nak datang kerja lah.
Satu tak nak Kesian kan sebenarnya. Lama-lama kalau dia datang pun dia tak akan buat kerja. Dan semangat untuk bekerja tu Dah tak ada dah. makin lama makin menurun, makin lama makin menurun, dan dia akan memberi juga masalah kepada organisasi. Kesan teruk pada organisasi lah. So kita kena tengok kesan pada jangka masa pendek dan jangka masa panjang juga. Betul. So bagi mereka-mereka yang dibuli, sekali lagi talian kita ada support system, boleh bagi tahu dengan keluarga. Boleh berjumpa dengan kaunselor ataupun kita boleh telefon talian Hayat kita tadi. Satu lagi 1599. yang paling senang, kebanyakan institusi sekarang dia dah ada box. Satu center dia letak box untuk sesiapa sahaja letak, kalau dia dibudi dia tekan je butang. Lepas tu Dan kaunselor akan dapat maklumat. Kaunselor, fellow, pengurusan akan dapat maklumat ada orang dibuli. Contohnya si A, dia dapat tahu si B ni dibuli. Si A yang akan buat report. Maksudnya sistem itu adalah satu sistem yang satu sistem untuk bagi maklumat. ada tak? Sama ada orang yang dibuli ataupun yang tengok yang jadi Kejadian. saksi itu, kejadian tersebut. So dia malu nak dedahkan diri dia ni siapa. Jadi dia nak bagi maklumat tu macam mana, nanti orang tahu aku ni dia bagi maklumat. Jadi dia pergi ke center tersebut, dia just tekan butang. So kaunselor, fellow, pihak pengurusan ataupun orang tertentu yang akan tahu ada kes buli berlaku pada waktu itu. Itu adalah salah satu media baru lah. strategi macam mana nak tahu adanya, macam mana kita nak mencegah buli. So tak adalah sampai nak tunggu esok, sampai nak tunggu 2-3 hari. So pada waktu itu terus je tekan. So kita boleh tahu maklumat tu. So kita mungkin boleh implement jugalah di sini kan. Kita dah implement kat sini ke belum? Belum lagi. Belum lagi, akan diimplementasikan. Akan diinovasikan insya-Allah pada tahun hadapan. InsyaAllah. Okey, macam tadi kata masa-masa buli tu, pertama macam saya katakan tadi, pernah saya katakan bahawa pertama bila jadi masa buli, dari segi self confidence dia akan rendah, self esteem, rasa rendah diri. Okey, dan rasa diri tidak disayangi, rasa diri itu dipulaukan kawan-kawan. Jadi berapa lama kita nak berada dalam keadaan ataupun circle yang boleh membantutkan perkembangan diri kita sebagai seorang manusia yang normal. Jadi bermula hari ini kepada mangsa-mangsa buli, jadilah be assertive, keluar daripada zon yang kita rasa menyakitkan itu dan cari kebahagiaan kita dengan bertindak ke arah yang lebih positif. Orang yang nak berjaya ni sebenarnya dia kena keluar daripada zon yang menyakitkan diri dia. Tak ada orang lain yang boleh tarik. Kaunselor, ahli psikologi boleh membantu, tapi siapa yang nak keluarkan daripada zon itu? Tak ada siapa yang nak boleh bantu. Diri sendiri yang boleh bantu diri sendiri untuk keluar daripada kebompo. Betul. Tapi itulah macam ramai yang kita tahu, ramai yang susah nak buat first step tu membuat, mendapatkan support system tu. Betul. So mungkin Tapi kita dah kongsi banyak langkah. Ambil dia salah satu langkah. Kan? Bila kita dah cuba ambil langkah yang pertama, langkah yang kedua dan ketiga, dia akan teratur dengan sendiri. Betul. InsyaAllah. InsyaAllah yang penting kita dapat satu penyelesaian dan juga kita dapat satu kualiti hidup lah. Betul. Dan yang penting satu lagi, kepada mangsa buli, anda bukan keseorangan. Jangan risau, anda bukan keseorangan. Anda masih lagi ada banyak support system yang akan menyokong anda. Yang pentingnya anda perlu bangkit, bersuaralah. Dan akan ada bantuan untuk anda dan kepada yang kita semua ni lah yang melihat mangsa buli dan sebagainya. Jangan jadi pembuli seperti yang pernah saya lalui dulu. Kita jadilah sahabat. Mungkin dengan satu kata-kata semangat daripada kita boleh menyelamatkan satu jiwa, boleh menyelamatkan juga satu nyawa. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, saya nak mungkin kita nak dengar kata-kata akhir lah daripada Kita dah kata akhir daripada saya macam mana? tak apa. Dah awal lagi kata-kata akhir. Tak, sebagai penutup lah Kak Zahura kan. Sebenarnya saya rasa semua pihak kena bertindak lah. Betul. Diri sendiri, keluarga, kawan-kawan, Ramai pihak yang kena. ramai yang kena bertindak. Okey, apakah peranan setiap orang sebenarnya?
Okey, kalau kita tengok kat sini semuanya adalah kata-kata akhir daripada saya kepada pembuli dan yang mangsa buli. Dan juga peranan kita sebagai pendengar. Peranan kita sebagai seorang pendengar adalah ataupun masyarakat melihat kejadian buli yang semakin orang kata ketara sekarang ini. Peranan kita adalah pertama, yang saya nampak yang paling penting adalah sebagai masyarakat kita perteguhkan nilai moral dan agama kita kepada anak-anak, kepada masyarakat, kepada para pelajar, kepada sesiapa saja, nilai agama dan moral itu. Bila kita kenal ada nilai agama, nilai moral, kita tahu bahawa perbuatan membuli ini memang tidak disukai, menyakitkan, menyakitkan hati orang lain, itu memang agama tegah. Jadi itu perkara pertama. Yang kedua adalah pelibatan semua pihak. Ibu bapa. Ibu bapa adalah tunjang utama dalam keluarga, daripada rumah bawa ke sekolah, daripada institusi. Di situ guru besar peranan, ketua pelajar, guru disiplin. Okey, dibawa ke budak, bawa pula kepada rakan-rakan sebaya yang macam mana kita nak. Rakan-rakan sebaya yang positif, yang memang tak ada budaya buli, kan. Jadi bila circle kita itu positif, insya-Allah kita akan lagi positif dan budaya buli ini memang dapat dibanteras. Apa yang penting adalah pokoknya adalah individu tu sendiri. Mangsa. Tindak. Tak ada first step, tak adalah seterusnya. Yes, tak ada. Kan kita dah yang paling mudah talian hayat tadi. Boleh ulang nombor? Talian hayat JKM 15999. 24 jam ke? 24 jam jika anda mahu untuk berjumpa dengan kami. So boleh menggunakan talian khidmat tersebut. Okeylah. Terima kasih. Seterusnya kita nak dengar pandangan daripada Faizal sebagai penutup, sebagai seorang kaunselor juga, sebagai mangsa buli pun dia pernah jadi, pembuli pun dia dah jadi. Sekarang dia dah jadi seorang kaunselor. Okey, kan? So, apakah kata-kata akhir sebagai seorang kaunselor sempena bulan kaunseling 2025 peringkat Kolej Kemaran 3 Mara Kuantan? Okey. Silakan. Bila bercakap berkenaan dengan kata-kata akhir ni, patutnya ringkas je kan. Tapi melalui pengalaman saya sebagai mangsa buli, seterusnya pengalaman sebagai pembuli sendiri, dan apabila saya bergelar sebagai kaunselor sekarang, memang saya berusaha untuk sehabis mungkin, kalau boleh kita nak banteras sehabis mungkin jugalah berkenaan dengan buli. Kita nak cangkas daripada akar ni. Bukan daripada buah, bukan daripada ranting, bukan daripada daun, bukan, tapi daripada akar. Kita akan ambil siapa yang jadi ketua pembuli tersebut untuk banteras buli. Dan kepada pembuli, jangan risau, anda bukan keseorangan, anda kena bersuara dan bangkit, itu sahaja. Pada pembuli tak bersuara, mangsa buli, kepada mangsa buli, anda kena bersuara juga, kena bangkit. Sebab kalau mereka tak bersuara, mereka tak bangkit, kita tak tahu. Dia pendam seorang-seorang je. Dan kepada yang melihat, kita termasuk kita sekali ni yang melihat, yang tahu berkenaan dengan kes-kes buli ini, kita pun jangan berdiam diri. Kita kena jadi kawan-kawan mereka, jadi sahabat mereka, dan kena ambil tahu juga. Kita kena bagi kata-kata semangat. Perlu bagi kata-kata semangat, sebab mungkin dengan kata-kata satu kata-kata tu pun boleh selamatkan. Betul? Setuju. Ya. Dengan perkataan faham pun mungkin dah, ada orang faham aku tadi. Ya. Macam tu pun dah cukup. Kita bagi kata semangat untuk mereka, insya-Allah buli itu kita dapat banteras sehabis. Itulah dia, lara si buli yang kita dah bincangkan pada hari ini. So, baiklah, terima kasih diucapkan kepada pembuli dan juga mangsa buli kita, Faizal, dan juga kaunselor bertauliah kita berdua ni, Kak Zahura, kerana sudi meluangkan masa kita pada hari ini sempena sambutan bulan kaunseling 2025 peringkat Kolej Kemaran 3 Mara Kuantan. Okay, baiklah, hari ini kita dah dengar kisah yang bukan mudah tapi benar. Kadang-kadang orang yang menyakiti sebenarnya juga pernah disakiti. Betul. Dan orang yang dibuli sering jadi lebih kuat daripada yang dia sangka. Tapi yang paling penting kan, kita semua boleh berubah. Kita boleh pilih untuk jadi insan yang menyantuni emosi, bukan melukakan. Sempena bulan kaunseling 2025, marilah kita raikan keberanian untuk bercakap, keberanian untuk bersuara, dan juga untuk mendengar dan bangkit untuk berubah.
So, terima kasih kepada semua para panel sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita akhiri dengan serangkap pantun. Okey. Pecah kaca, Pecah gelas. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Di lain. Di lain waktu. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.